Tengoklah ni sahabat-sahabat. Semalam malam tadilah kiranya ribut di tempat saya. Tengok tu, saya punya pokok bunga matahari habis. Semua dah sujud syukur semuanya. Masya Allah. Seram semalam, memang ribut kuat sangat-sangat. Bila suami saya azan, alhamdulillah dia kurang sikit. Tapi itulah, saya punya pokok bunga ni dah runtuh macam gini. Sabar je lah. Yang ini pun, saya punya bunga yang di atas ni pun semua dah tergolek-golek dah ni. Semua dah jatuh-jatuh. Di depan sana pun tengok sampahnya bergelimpangan. Masa kejadian malam tadi tu, ya Allah, memang takut sangatlah sahabat-sahabat. Semua sampah-sampah dah terbang-terbang. Sekarang saya nak tengok saya punya greenhouse. Sebab malam tadi pun saya tengok jugalah saya punya greenhouse ni takut roboh balik macam hari tu kan. Jom kita tengok macam mana keadaannya saat ini. Tengok tu bersepah-sepah dah semuanya. Ni. Oh ya Allah. Assalamualaikum. Beginilah keadaannya sahabat-sahabat. Pancang yang kita bubuh ni pun dah jatuh. Roboh dah. Tapi alhamdulillah, syukur ya Allah sangat-sangat. Saya punya greenhouse ni tak roboh. Nasib baiklah ya Allah. Syukur sangat-sangat. Nanti kita nak cek kita punya tanaman kat dalam-dalam tu. Kita nak tengok apa perkembangannya. Sebelum tu nanti kita nak tegakkan balik kita punya buluh ni. Beginilah keadaannya sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, jom kita lanjut. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan berdoa setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah akan memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah selalu menonton video-video saya, rajin like dan komen, terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya, sudilah sekiranya like, komen, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat video seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat dan selamat berkenalan. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy.
Alhamdulillah sahabat-sahabat, pokok yang dah tumbang tadi tu, pokok bunga matahari, dah siap saya potong, saya pangkas tadi dengan saya sapu. Alhamdulillah dah siap. So, sekarang kita nak betulkan kita punya pokok bunga ni yang dah tergulit-gulit ni. Kesian dia ya. Jom lanjut.